Ini istana besar Bagayun. Dalam ni ada 8 bilik, 4 kiri, 4 kanan. Tengah ni laluan ke dapur. Ini konsep dalam istana Pagaruyung lah. Okey. Kalau ikutkan cerita semalam, yang pertama tu yang belah kiri bilik pengantin yang baru kahwin, dia akan pindah sampai lah ke hujung dapur. Tiang dia sengit. Kalau anda tengok tiang dia sengit. Sebab alasan dia kata nak kebal daripada gempa. Di sini kan selalu gempa bumi kan. Kita yang dia naik. Tapi ini dia punya anjung dia rata. Anjung dia bukannya. Sini nak ikut naik. Ni pun ni nampak tinggi sikit. Cik, boleh masuk dalam lagi? Tak boleh. Dia naik. Ada anjung lagi tu. Jadi akan naik lagi lah. Ini istana memanglah cantik, berukir-ukir. Dilarang melewati tali pembatas. Ni bilik lah ni. Nampak bang, bilik pertama. Bilik untuk pengantin. Bilik bukan besar juga, hari tu kecil. Bilik pertama pengantinnya ni istana. Ni bilik kedua. Dalam tu ada satu. Sini sikit, pindah bilik kedua. Sini ada orang baru masuk untuk pengantin, pindah. Bilik ketiga. Pindah sampai dia ujung. Macam konsep rumah panjang ada kan? Satu family belah perempuan belah mak. Cuma family tu dia ada hubungan adik-beradik lah. Paduai lah duduk dalam satu rumah besar. Anaknya akan duduk sini, yang lelaki sampai umur 10 tahun sahaja. Lepas tu dia akan tidur di surau. Dulu ada rendang, ada pulut, ketan kan. Anak perempuan yang dah remaja akan tidur di anjung. Yang jimat masa. Yang lelaki yang remaja tidur di surau Sampai umur 10 tahun je boleh duduk dalam sini. Di satu kompartmen ni satu keluarga. Dia bukanlah selama-lama dia akan duduk dalam bilik tu. Pasangan pengantin tu sampai dia boleh berdikari. Tapi yang bagus beli rumah ni, sendiri. sana macam ni, dia mesin tinggi tau, sejuk tau. Baik. Tinggi, boleh kena. Tengok tiang sengit-sengit tu Pak. Dari sini nampak dah. You can see from here. Yang sengit, sengit. Katanya untuk mengelak daripada Gempa. Dia kalis. Stable lah, stable. Dia boleh tahan goncangan. Dia tak roboh lah. Dia goyang-goyang je kalau gempa. Naik atas. Kat mana?